Kalau semua perkara nak gag order, lebih baik diam terus. Itu sindiran tegas seorang pemerhati susulan Mahkamah Rasuah Kota Kinabalu, Sabah. Menolak permohonan gag order atau perintah larangan bersuara dikemukakan bagi menghalang ahli perniagaan Albert T membuat kenyataan yang didakwa boleh memalukan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Tegas pemerhati, gag order sepatutnya diberikan dalam kes tertentu seperti kes kematian Zahra Karina atau melibatkan kanak-kanak di bawah umur dan perkara sensitif lain yang boleh menjejaskan prosiding. Oleh itu, pemerhati menegaskan tiada sebab bagi mahkamah untuk mengeluarkan perintah larangan bersuara dan memang patut permohonan itu ditolak. Memetik laporan Malaysia Kini, permohonan itu dibuat secara lisan oleh Peguam Ram Singh semasa pengurusan kes pra-perbicaraan yang melibatkan Adun Sidumin, Datuk Yusof Yaakob dan Adun Tanjung Batu, Datuk Andi Suryadi Bandi yang didakwa bersama Albert dalam kes rasuah. Peguam Albert, Edward Paul, menjelaskan perintah larangan bersuara hanya boleh dikeluarkan untuk menghalang kenyataan perjudis kepada umum mengenai kes sedang berjalan dan permohonan itu terlalu luas serta berpotensi menyalahgunakan proses mahkamah.